Untuk jom berus gigi 2 kali 2 mini saja. Selamat datang semua. Program Jom Berus Gigi mari pulak tahun 2020 ni. Program Jom Berus Gigi ni disambut di seluruh Malaysia tiap-tiap tahun. Sambutan ini adalah untuk menggalakkan orang ramai untuk memberus gigi dengan lebih berkesan. Jadi, kenapa kita perlu memberus gigi? Sarawak boleh tolong jawab? Kita kenaklah memberus gigi. Sak, gigi, dengan gusi kita, kekal sihat dan kacak. Selain daripada ya, kita juga dapat elak daripada penyakit gigi. Contohnya, karies gigi atau gigi berlubang dan penyakit gusi. Koma, tunggu apa lagi? Mau ramai-ramai gosok gigi. Baru gigi Koma bersih dan kuat. Berus gigi 2 minit 2 kali sehari dengan menggunakan berus gigi yang lembut dan ubat gigi yang berflorida. Wagi, apa buat tu? Main ya, saya nak pesan lah. Kita kena pastian gosok gigi guna teknik yang betul dan berkesan. Selain tu, kita gunakan floss gigi untuk kita berasihan celah-celah gigi ni Tapi ingat lagi, tak usah digunakan cungkil gigi tu dah. Kangkut berlarah gusi. Ingat tu. Jadi untuk tahun ni, Kedah telah menjadi tuan rumah untuk sambutan program Jom Berus Gigi. Jangan tunggu lagi, mari kita bersama-sama menyambut program Jom Berus Gigi sambil menerapkan tabiat memberus gigi yang berkesan dalam kehidupan seharian kita. Jom berus gigi 2 kali sehari. Jom berus gigi 2 minit 2 kali sehari. Tengok gigi saya. Jap. Buat pelatih. Nanti dulu tengok mesti ajak ni. Gigi yang ujung ni selalu tak pernah kena. Mesti ada pula selalu tengok. Untuk jom berus gigi 2 kali 2 mini saja. Nafas segar, senyuman menawan. Mari semua kawan-kawan. 1, 2, 3, jom berus gigi. Bangun pagi sebelum tidur, jangan kita lupa guna berus lembut. Ubat gigi berflorida. Atas bawah kiri kanan, kita gosok semua. Nafas bersih, gigi sehat bersinar permata. Masa untuk jom berus gigi 2 kali 2 mini saja. Jom bersama, jom berus gigi. Senyum cantik, yakin selalu. Jom berus gigi. Jom berus gigi. 2 menit saja. Nafas segar, hati pun gembira.
Masa untuk jom berus gigi, 2 kali 2 minit saja. Jika Tuan Ahli Nujum ingin tahu yang mana bagus dan yang mana tidak, yang berbulu lurus itulah yang harus digunakan dan yang berbulu kembang itulah yang harus dibuangkan. Begitulah jawapannya Sultan Syarul Nizam. Begitu? Betul, Baginda Masai. Betul, Tuan. Betul! Kita memperoleh kemenangan yang pertama. Bagus. Ali Nujum. Sekarang soalan yang kedua. Baik, Tuan. Ini dia. 2 gambar yang serupa, tapi tak sama. Kalau nujum bijak laksana, yang mana benar, yang mana palsunya? Di mana dibuatnya yang ini, di mana dibuatnya yang itu? Yang ini dibuatnya di klinik. Yang ini dibuatnya di salon. Ini senang saja. Jika Tuan Ahli Nujum ingin tahu yang mana palsu dan yang mana betul, yang dibuat di klinik itulah yang benar dan yang dibuat di salon itulah yang palsu. Begitulah jawapannya, Tuanku. Begitu? Tuan Baginda Masai? Betul, Tuanku. Betul. Kita memperoleh kemenangan yang kedua. Ali Nujum. Baginda Masai, sudah terang beta memperoleh kemenangan. Sabarlah, Tuanku. Walaupun soalan itu betul dijawabnya, tetapi beta tidak berpuas hati. Ini bukan penamatnya. Bila sakit baru nak jumpa doktor gigi? Gusi berdarah. Perasan tak kalau kita ludah lepas gosok gigi, ada nampak sedikit darah. Kalau ada darah, maksudnya gusi tengah bengkak dan memerlukan rawatan scaling atau cuci gigi secepat mungkin. Selain tu, mungkin juga boleh rasa ngilu lah. Kalau ada rasa ngilu, ada kemungkinan sebahagian daripada lapisan gigi telah terhakis dan memerlukan rawatan tampalan. Yang ketiga, kalau tampalan gigi anda tercabut. Selalunya kalau kita gigit benda keras, kadang-kadang tampalan yang lama akan senang tertanggal. Jadi kalau tiba-tibalah masa anda makan tulang ke, kalau rasa macam ada termakan benda keras ke, and then bila tengok tampalan tu tertanggal, jadi boleh pergi klinik gigi juga untuk doktor tengok dan boleh buat rawatan lah. Satu lagi, kalau tiba-tiba anda perasan ada benjol atau bengkak dalam mulut, baik pergi cepat-cepat ke klinik gigi dan minta doktor tengokkan. Sebab kadang-kadang benjol dengan bengkak tu bukan sekadar jangkitan, tapi mungkin berpotensi menjadi salah satu tanda awal kanser. Apalagi kalau anda seorang yang perokok. Dan perokok di luar sana, selalulah cek gigi dan cek mulut anda, sebab kadang-kadang salah satu tanda awal kanser juga kalau ada warna putih atau warna merah dalam mulut, ataupun kalau ada ulcer yang dalam mulut yang tak pandai sembuh selama 2 minggu, mungkin itulah tanda-tanda awal kanser. Jadi sebelum dia merebak, baik datang ke klinik gigi lah untuk kita cek. Jadi segeralah ke klinik gigi yang berdekatan dan berdaftar dengan kerajaan untuk mendapatkan rawatan pergigian yang sesuai dengan anda.
Sama-samalah kita membuat pemeriksaan gigi sekali setahun untuk elakkan penyakit-penyakit tersebut. Untuk jom berus gigi 2 kali 2 minit sahaja. Asyik nak menang. Mudah je. Jawab sahaja soalan kuis tu di ruangan komen Facebook Live. Hadiah lumayan menanti setiap pemenang bernilai RM50. Untuk maklumat yang lebih lanjut, boleh scan QR di sini. Apa nak tahu tak? Apa nak tahu tak? Nanti FB Live tu ada pop quiz. Ada pop quiz. Asyik nak menang. Mudah je. Jawab sahaja soalan kuis tu di ruangan komen Facebook Live. Hadiah lumayan menanti setiap pemenang bernilai RM50. Untuk maklumat yang lebih lanjut, boleh scan QR di sini. Nafas segar, senyuman menawan. Mari semua kawan-kawan. 1, 2, 3, jom berus gigi. Bangun pagi sebelum tidur, jangan kita lupa guna berus lembut. Ubat gigi berflorida, atas bawah kiri kanan kita gosok semua. Nafas bersih, gigi sihat bersinar permata. Masa untuk jom berus gigi 2 kali 2 minit sahaja. Jom bersama, jom berus gigi. Senyum cantik, yakin selalu. Jom berus gigi. Jom berus gigi. 2 minit saja. Nafas segar, hati pun gembira. Nafas segar, senyuman menawan. Mari semua kawan-kawan. 1, 2, 3, jom berus gigi. Bangun pagi sebelum tidur, jangan kita lupa guna berus lembut. Ubat gigi berflorida, atas bawah kiri kanan kita gosok semua. Nafas bersih, gigi sihat bersinar permata. Masa untuk jom berus gigi 2 kali 2 minit sahaja. Jom bersama, jom berus gigi. Senyum cantik, yakin selalu. Jom berus gigi. Jom berus gigi. 2 minit saja.
Selamat datang semua. Program Jom Berus Gigi mari pulak tahun 2020 ni. Program Jom Berus Gigi ni disambut di seluruh Malaysia tiap-tiap tahun. Sambutan ini adalah untuk menggalakkan orang ramai untuk memberus gigi dengan lebih berkesan. Jadi, kenapa kita perlu memberus gigi? Sarawak boleh tolong jawab? Kita kenaklah memberus gigi. Sak, gigi, ngan gusi kita, kekal sihat dan kacak. Selain daripada ya, kita juga dapat elak daripada penyakit gigi. Contohnya, karies gigi atau gigi berlubang dan penyakit gusi. Koma, tunggu apa lagi? Mau ramai-ramai gosok gigi. Baru gigi Koma bersih dan kuat. Berus gigi 2 minit 2 kali sehari dengan menggunakan berus gigi yang lembut dan ubat gigi yang berflorida. Wagi, apa buat tu? Men ya, saya nak pesan lah. Kita kena pastian gosok gigi guna teknik yang betul dan berkesan. Selain tu, kita gunakan floss gigi untuk kita berasihan celah-celah gigi ni Tapi ingat lagi, tak usah digunakan cungkil gigi tu dah. Kangkut berlarah gusi. Ingat tu. Jadi untuk tahun ni, Kedah telah menjadi tuan rumah untuk sambutan program Jom Berus Gigi. Jangan tunggu lagi, mari kita bersama-sama menyambut program Jom Berus Gigi sambil menerapkan tabiat memberus gigi yang berkesan dalam kehidupan seharian kita. Jom berus gigi 2 kali sehari. Jom berus gigi 2 minit 2 kali sehari. Tengok gigi saya. Jap. Buat pelatih. Nanti dulu tengok mesti ajak ni. Gigi yang ujung ni selalu tak pernah kena. Mesti ada pula selalu tengok. Apa nak tahu tak? Nanti FB Live tu ada buat kuis. Ada buat kuis? Asyik nak menang. Mudah je. Jawab sahaja soalan kuis tu di ruangan komen Facebook Live. Hadiah lumayan menanti setiap pemenang bernilai RM50. Untuk maklumat yang lebih lanjut, boleh scan QR di sini. Apa nak tahu tak? Nanti FB Live tu ada buat kuis. Ada buat kuis? Asyik nak menang. Mudah je. Jawab sahaja soalan kuis tu di ruangan komen Facebook Live. Hadiah lumayan menanti setiap pemenang bernilai RM50. Untuk maklumat yang lebih lanjut, boleh scan QR di sini. Untuk Jom Berus Gigi 2 kali 2 minit saja.
Untuk jom berus gigi 2 kali 2 minit saja. Tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua penonton Facebook Live Jom Berus Gigi 2026 pada hari ini? Saya Dr. Syamlina. Dan saya, Dr. Syahrul, bersama kami merupakan live host anda yang sedang bersiaran langsung di Dewan Al-Farabi, Al-Rustar Kedah sempena program Jom Berus Gigi tahun 2026. Okey, Syamlina. Ya. Saya nak bagi sedikit punchline pergigian sikit. Ha. Jadi, hang sambung sikit lah. Aku nak sambung. Ya. Bila sebut negeri Kedah, saya teringat satu perkara. Orang kata kalau mai Kedah, sawah padi jangan dak singgah. Sekejap aku fikir. Tapi kalau nak senyuman yang sentiasa indah, Berus gigi 2 minit, 2 kali sehari. Hampa semua jangan dak ubah. Dan itulah tagline yang kita akan bawakan sempena program kita hari ini, iaitu #2 minit 2 kali sehari. betul. Syarul, agak-agak kan yang tengah tengok live kita ni, mereka tahu dah apa tu Jom Berus Gigi ni sebenarnya? Kalau hampa tanya saya pada awalnya pun saya pun tak tahu. Sebab Jom Berus Gigi ni sebelum ini dikenali dengan nama My Brush Hour. Betul. Nama untuk edisi tahun 2026. Namanya berubah kepada Jom Berus Gigi. Jom Berus Gigi merupakan satu program inisiatif, program kesihatan pergigian yang bertujuan untuk kita membudayakan amalan memberus gigi secara konsisten dan juga secara menggunakan teknik yang betul, tak kira dalam lapisan golongan masyarakat daripada sekecil-kecil budak sehinggalah sebesar-besar dewasa. Maksudnya dalam semua kalangan umur lah kan? Ya, kenapa semua lapisan masyarakat? Kerana kita untuk menjaga kesihatan gigi dan mulut, ia bukan mengikut usia, tapi merupakan satu amalan yang harus diterapkan sepanjang hayat. Tapi kan pernah tak kita macam mesti terfikir, kenapa amalan memberus gigi yang memang kita tekankan sangat kali ni? Okey, menarik soalan tu. Dekat sini kita bukan nak cakap yang langkah penjagaan gigi yang lain seperti floss gigi dan juga ubat kumur tak penting. Tapi kita nak menekankan apa itu yang basic ataupun yang asas. Betul. Sebabnya mudah. Berus gigi merupakan satu amalan yang paling mudah, paling menjimatkan dan yang paling berkesan dalam penjagaan mulut. Kita kena faham sebab apa kita kena memberus gigi. Sebab kita nak mengurangkan bilangan plak gigi dalam mulut. Betul. Dan tahu juga apa yang ada dalam plak gigi tersebut. Plak gigi ada bakteria yang betul. Bakteria inilah yang akan menghasilkan asid yang menyebabkan gigi berlubang. Betul. Dan juga toksin yang akan menyebabkan keradangan gusi. Betul juga. Jadi kita berus gigi ni secara konsisten dengan menggunakan teknik yang betul, kita dapat menjaga kesihatan gigi dan juga mengekalkan kesihatan gusi. Okey, memang senang kata berus gigi ni amalan yang paling mudah kan? Ya, amalan yang paling mudah kita nak follow. Hashtag kita 2 minit 2 kali sehari. Tapi kita dah sebut banyak kali dah ni. Memang tagline kita yang kami akan tekankan pada hari ini ialah #2 minit 2 kali sehari. Tapi apa tu sebenarnya 2 minit 2 kali sehari? Mesti ada yang tertanya-tanya sebenarnya kan? Saya pun tertanya-tanya. Ya ke? Okey, marilah sini saya akan terangkan apa tu sebenarnya 2 minit 2 kali sehari. Kita berbalik kepada nama program kita iaitu Jom Berus Gigi. Maksudnya amalan berus gigi ni kita terapkan dalam kalangan masyarakat kita sebanyak 2 minit 2 minit dalam masa waktu kita untuk memberus gigi lah. Waktu minimum yang diperlukan bukannya 20 minit, bukannya 2 saat, tapi 2 minit. Okey, 2 kali sehari tu pula apa? 2 kali sehari tu ialah minimum frekuensi dalam sehari yang kita perlukan untuk memberus gigi. Kalau lebih boleh ke Syamil? Lebih boleh, tapi kita tetapkanlah masa. Sama ada bangun pagi kita dah berus gigi, sebelum tidur pun kita dah berus gigi. Jadi kepada penonton yang sedang bersiaran bersama kita, jangan ke mana-mana sebab sepanjang live ini kita akan menunjukkan pelbagai aktiviti yang akan berjalan di sini. Dan kita akan ada pop quiz khas sebanyak 5 soalan yang kita akan tayangkan sepanjang siaran langsung. Khas untuk penonton-penonton di Facebook. Terma dan syarat boleh didapati di link yang kami pin di ruangan komen. Dan yang paling menariknya berkenaan dengan pop quiz khas ni, hadiahnya bersifat wang tunai. Hadiah duit tu. Jangan pergi mana-mana. Hampa jawab pop quiz tadi. Tapi hampa sama jangan duk kalut lah sebab pemenang kita akan pilih bukan kepada siapa yang paling cepat, tapi kepada jawapan. Siapa yang jawab jawapan yang betul, paling jawapan betul, tepat, dan tapi pemenang kita akan pilih secara rawak. Dia macam lucky draw. Cabutan betul. Tapi kena ada sedikit usaha lah sebenarnya kan. Usaha dan juga tuah lah. Tuah lah sebenarnya. Okey. Pemenang yang dipilih kita akan umumkan di akhir sesi live Facebook ini. Oleh yang demikian, penonton-penonton yang nak mencuba nasib, kenalah bersama kami dari awal sampailah ke akhir program. Dan kami akan menghubungi pemenang tersebut melalui direct message Facebook. So nanti bila kami contact tu,
hampa semua janganlah duk Blue tick kami pula. Kami tak mahu duit hampa kami. Kami nak bagi duit. Betul. So, Okey. makanya jangan duk blue tick kami nah. Okey. Nak pesan juga penonton boleh scan QR yang sedang dipaparkan di bawah skrin kiri. Silakan kiri. Ya, untuk isi kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran lah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan juga, program Jom Berus Gigi ini sedang berlangsung di seluruh Malaysia. Maksudnya rakan-rakan kita di negeri lain juga sedang mengadakan aktiviti Jom Berus Gigi ini dengan satu matlamat yang sama, iaitu kita nak membudayakan amalan memberus gigi. Jadi, jom Syarul. Jom kita mulakan jelajah kita pada hari ini dengan aktiviti yang sedang berlangsung dengan rakan kita yang berada di negeri Perlis dan juga Pulau Pinang. Mari kita lihat aktiviti apa yang akan dijalankan oleh mereka sebentar. Apa lagi? Kita nak cakap satu Malaysia, maksudnya daripada Perlis hinggalah ke Ya, kita Sarawak. pusing daripada utara ke selatan, ke timur. Jangan lupa rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak juga beserta Labuan. Mereka juga akan turut bersertalah bersama kita pada hari ini. Satu hari bersama-sama. Okey. Okey. Seterusnya, jom kita mulakan jelajah kita daripada rakan kita di negeri Perlis dan juga Pulau Pinang. Okey, hello Perlis. Jom berus gigi, 2 kali 2 mini sahaja. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat di bahagian kiri skrin, sedang berlangsungnya aktiviti memberus gigi yang sedang dijalankan di Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis iaitu IPG Perlis. Program ini kita menyasarkan kumpulan dewasa muda, seramai 20 orang pelajar sedang mengikuti aktiviti ini. Untuk pastikan sesi ini lebih efektif, para pelajar tersebut telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan tersebut dipantau dan diberi tunjuk ajar secara langsung oleh juruterapi pergigian berkaitan teknik memberus gigi yang betul dan juga berkesan. Ini membolehkan setiap pelajar tersebut menerima bimbingan dengan lebih dekat dan juga berpeluang memperbetulkan lagi teknik memberus gigi sekiranya terdapat kesilapan. Baiklah, seterusnya di bahagian kanan skrin pula, kita dapat lihat aktiviti memberus gigi yang sedang dijalankan di Tadika Kemas Padang Temusu, Pulau Pinang. Program ini menyasarkan kumpulan kanak-kanak yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. Sama juga aktiviti yang dijalankan di Perlis, kanak-kanak diberikan tunjuk ajar secara langsung oleh juruterapi pergigian mengenai teknik memberus gigi yang betul dan juga langkah-langkah yang disyorkan. Untuk jadikan sesi ini lebih interaktif dan juga berkesan, kita dapat lihat kanak-kanak menggunakan cermin untuk melihat keadaan gigi mereka sendirilah, khususnya untuk mengenal pasti lagi plak yang terdapat pada permukaan gigi yang lebih jelas. Pendekatan ini dapat membantu kanak-kanak tersebut memahami lagi kepentingan memberus gigi dengan teknik yang betul dan secara tak langsung dapat jugalah meningkatkan kesedaran mereka tentang kebersihan mulut. Baiklah, seterusnya kita kembali ke negeri Kedah. Untuk jom berus gigi, 2 kali 2 mini sahaja. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, cikgu. Saya nak minta kebenaran untuk kita berjumpa hari ini. Boleh cikgu perkenalkan diri dulu, cikgu? Nama cikgu, kita di mana dah berapa tahun? Saya seorang guru universiti Haji Muhammad Syarif. Selama 15 tahun. Dan ini sebenarnya Mak Syarif ni sebelah kali yang keempat. Okey, cikgu Fatihah. Betul. Ya, saya. Okey. Kita pada untuk program Jom Berus Gigi hari ini kita telah membawakan pelbagai aktiviti yang menariklah untuk pelajar-pelajar. So, sepanjang cikgu di sini, bagaimana sambutan pelajar terhadap program yang kita bawakan pada hari ini? Alhamdulillah, cikgu tengok selaku murid, mereka sangat gembira, sangat aktif, sama-sama nak datang dari kemarin dah bersembang. Lagi-lagi bila kita ada latihan menggosok gigi, mereka lebih yakin dan lebih tahu cara menggosok gigi dengan betul. So basically mereka sangat aktif dan juga muka dia orang bila gosok gigi tu
amat segar lah kan? Ya, mereka sangat seronok, sangat segar dan bila ada latihan macam ni dan kita ada program macam ni, mendedahkan lagi lah kepada murid-murid pra terutama sekali macam mana cara yang betul untuk gosok gigi dan menjaga gigi dengan lebih bersih dan lebih berterusan lah. Okey. Soalan yang kedua cikgu, pada pendapat cikgu apakah peranan guru untuk membantu murid mengekalkan tabiat yang kita ajarkan pada hari ini? Okey, baik. Sebagai guru, di mana untuk tuan semua, kami di Prasekolah Mahir Syarif ni membuat program gosok gigi sebelum makan. Memang kita akan buat setiap hari menggosok gigi sebelum makan dan kita juga bekerjasama dengan ibu bapa di mana kita meminta jasa baik ibu bapa untuk membawa boros gigi dan ubat gigi untuk mereka guna di sekolah. Dan sambutan sangat menggalakkan sehingga kan bila boros gigi tu dah hampir rosak ke apa, terus ibu bapa bawa. So maknanya supportif daripada ibu bapa pun ada jugalah. Ya, betul. Ibu bapa sangat supportif dan mereka bila tengok kita ada program macam ni, mereka sangat seronok lah dan memberi kerjasama yang sangat baik. Okey cikgu, itu sahaja. Terima kasih atas perkongsian cikgu. Okey, seterusnya kita kepada cikgu yang kedua. Okey, Assalamualaikum cikgu. Cikgu sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, untuk macam biasalah saya akan minta kebenaran dulu. Bolehkah kita nak menunggu sekejap? Boleh, insyaAllah. Okey. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dulu, nama cikgu dan juga cikgu berkhidmat di mana dan berapa tahun dah cikgu berkhidmat sebagai seorang tenaga pengajar? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Cikgu Fatimah Rashidah binti Haji Harun, bertugas di SK Tunku Abdul Halim, iaitu selama lebih kurang dekat 30 tahun. Okey. 30 tahun? Allah, cikgu nampak muda sangat. Masya Allah. Okey. Sekarang ni bertugas dan saya hari ni saya bawa anak-anak prasekolah datang ke program berus gigi ni. Okey, soalan pertama cikgu. Cikgu bersedia ke? Okey cikgu, pada pandangan cikgu apakah perkara yang paling penting yang murid boleh pelajar daripada kita punya program Jom Berus Gigi pada hari ini? Saya rasa pagi ini anak-anak kita boleh belajar teknik berus gigi yang betul dan kita dapat tahu kepentingan menjaga kebersihan gigi. Dan tadi saya dapat tahu dan dalam program tadi 2 minit 2 kali sehari. Minimum 2 minit dan minimumnya 2 kali sehari untuk satu hari lah. Okey, sebagai penutup, apakah pesanan cikgu kepada semua murid dan juga ibu bapa yang sedang menonton secara langsung kita pada hari ini? Okey, yang pertama cikgu rasa anak-anak perlu amalkan penjagaan kebersihan gigi dengan betul. Yang kedua jangan lupa 2 minit 2 kali sehari. Dan juga jaga pemakanan. Jangan makan benda-benda yang manis dan minuman yang manis-manis. InsyaAllah kebersihan gigi akan terjaga. Okey, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya kita akan bertukar host kepada Syamlina. Nama saya Dr. Syamlina. Sekarang kita bersama para pelajar daripada sekolah Mangsar Haji Muhammad Khalid sedang melaksanakan latihan membentuk ataupun nak berkaitan kepada Elena. Okey, ini sangat bagus kerana kita dalam memberus gigi. Kita dapat lihat adik-adik di belakang saya sedang memberus gigi dengan teknik yang betul, dengan diawasi dan ditunjuk ajar oleh para petugas kesihatan kita. Aktiviti ini sangat bagus sebenarnya untuk meningkatkan kefahaman para pelajar tentang cara memberus gigi yang berkesan. Baiklah, seterusnya ada sebab yang dinantikan kita akan paparkan soalan pop quiz yang pertama dan juga aktiviti yang akan dijalankan oleh LKKM dan juga faham. Baiklah, kita akan paparkan soalan pop quiz yang pertama. Soalan pop quiz yang pertama, berapa kali sehari kita harus memberus gigi? Untuk Jom Berus Gigi 2 kali 2 minit sahaja. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat di bahagian kiri skrin, sedang berlangsungnya aktiviti memberus gigi yang sedang dijalankan di Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis iaitu IPG Perlis. Program ini kita menyasarkan kumpulan dewasa muda, seramai 20 orang pelajar sedang mengikuti aktiviti ini.
Untuk pastikan sesi ini lebih efektif, para pelajar tersebut telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan tersebut dipantau dan diberi tunjuk ajar secara langsung oleh juruterapi pergigian berkaitan teknik memberus gigi yang betul dan juga berkesan. Ini membolehkan setiap pelajar tersebut menerima bimbingan dengan lebih dekat dan juga berpeluang memperbetulkan lagi teknik memberus gigi sekiranya terdapat kesilapan. Baiklah, seterusnya di bahagian kanan skrin pula, kita dapat lihat aktiviti memberus gigi yang sedang dijalankan di Tadika Kemas Padang Temusu, Pulau Pinang. Program ini menyasarkan kumpulan kanak-kanak yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. Sama juga aktiviti yang dijalankan di Perlis, kanak-kanak diberikan tunjuk ajar secara langsung oleh juruterapi pergigian mengenai teknik memberus gigi yang betul dan juga langkah-langkah yang disyorkan. Untuk jadikan sesi ini lebih interaktif dan juga berkesan, kita dapat lihat kanak-kanak menggunakan cermin untuk melihat keadaan gigi mereka sendirilah, khususnya untuk mengenal pasti lagi plak yang terdapat pada permukaan gigi yang lebih jelas. Pendekatan ini dapat membantu kanak-kanak tersebut memahami lagi kepentingan memberus gigi dengan teknik yang betul dan secara tak langsung dapat jugalah meningkatkan kesedaran mereka tentang kebersihan mulut. Baiklah, seterusnya kita kembali ke negeri Kedah. Beberapa kemah di mana kita ada menyediakan beberapa aktiviti dan juga pameran yang kita letak. Contohnya aktiviti yang menarik adalah latihan berus gigi secara berirama. Kita juga ada puppet show. Kita juga ada aktiviti mewarna. Dan juga kita bawakan klinik pergigian yang bergerak dalam bentuk bas untuk kita bagi ataupun provide cek gigi secara percuma kepada hadirin yang datang pada hari ini. Okey, sekarang kita akan bersambung dengan KKM dan juga Negeri Pahang. Okey, baiklah, seterusnya kita dapat lihat di bahagian kiri skrin aktiviti yang dijalankan oleh Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu ILKKM di Tadika Wawasan Terpadu PLT Edwis Preschool. Program ini kita libatkan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun sebagai kumpulan sasar. Seperti yang kita lihat, aktiviti yang sedang dijalankan ialah ceramah pendidikan kesihatan pergigian yang disampaikan dalam suasana yang santai supaya kanak-kanak tersebut mudah faham, dan ada juga permainan interaktif untuk kukuhkan lagi pemahaman kanak-kanak tersebut tentang kepentingan menjaga kesihatan mulut. Yang lagi menarik dan menyeronokkan, dapat lihat juga juruterapi pergigian kita sedang mengendalikan latihan memberus gigi secara berirama ataupun latihan dalam bentuk nyanyian. Okey, bahagian kanan skrin pula kita dapat lihat aktiviti yang dijalankan oleh Negeri Pahang di Kampung Pian Termeloh yang menyasarkan komuniti orang asli di kawasan tersebut. Seperti yang dipaparkan sebentar tadi, aktiviti yang dijalankan di Perlis dan juga Pulau Pinang, sama juga para peserta diberikan penerangan dan tunjuk ajar mengenai teknik memberus gigi yang betul dan berkesan oleh juruterapi pergigian. Seperti yang kita lihat, sesi ini seterusnya diteruskan lagi dengan latihan memberus gigi lah, di mana penduduk kampung akan diberi peluang untuk mempraktikkan sendiri teknik memberus gigi yang telah dipelajari. Dalam masa yang sama dipantau oleh petugas kesihatan kita sendiri. Okey, seterusnya mari kita lihat aktiviti yang sedang berlangsung di negeri Perak pula. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua penonton?
Anda bersama dengan saya Dr. Ayuni dan hari ini kita bersiaran secara langsung dari negeri Perak bersempena dengan Majlis Perasmian Program Jom Berus Gigi Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Untuk makluman penonton, di peringkat negeri Perak juga kita adakan Majlis Perasmian Program Jom Berus Gigi yang akan disempurnakan oleh Dr. Sofia binti Maripen, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pergigian Perak. Baiklah, hari ini kita berada di Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, Kuala Kangsar, Perak, dan bersama dengan saya di belakang ini adalah arena Cikgu Searani di mana kita dapat lihat murid-murid cukup bersemangat dan teruja untuk mengikuti program kita pada hari ini. Untuk makluman penonton, hari ini banyak sangat program yang telah dijalankan dan sedang dilangsungkan, termasuklah ceramah kepergigian, pameran kesihatan pergigian dan juga acara memberus gigi secara beramai-ramai dengan menggunakan teknik yang betul. Okey, tujuan program ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memberi pendedahan kepada kesihatan pergigian dari peringkat awal dan juga mengajar murid-murid cara menggosok gigi dengan betul demi kesihatan pergigian sepanjang hayat. Baiklah, bersama dengan saya hari ini menemani saya adalah dua orang doktor muda dari Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Jadi adik-adik boleh perkenalkan diri dulu tak? Hai kawan-kawan, nama saya Afifah. Nama saya Awatif. Kami murid tahun 6 dari SK Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Okey, alang-alang kita dah ada doktor muda kita pada hari ini. Saya nak tanya beberapa soalan lah kepada mereka. Jadi soalan yang pertama, apakah info pergigian yang dapat adik belajar pada hari ini? Hari ini saya belajar bahawa kita perlu memberus gigi 2 minit 2 kali sehari. Kita juga perlu menggunakan ubat gigi yang mengandungi fluorida. Ingat tu? Okey, kita akan bergerak kepada soalan yang kedua. Untuk doktor muda yang kedua pula, seronok ke tak seronok program kita hari ini? Seronok sangat. Saya dapat belajar cara memberus gigi dengan betul dan melihat pameran yang banyak. Okey, seronok tau program kita dekat sini hari ini. Jadi soalan saya yang terakhir, saya tujukan kepada kedua-dua doktor muda. Soalan saya adalah apakah harapan atau pesanan kamu berdua kepada para penonton? Saya harap kawan-kawan rajin memberus gigi setiap hari. Saya harap kawan-kawan dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, ingat tahu nasihat-nasihat tu? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada doktor-doktor muda yang sudi bersama dengan saya pada hari ini. Jadi seperti yang saya cakap tadi, di belakang kita sedang berlangsung preparation lah ataupun tujuan untuk melaksanakan majlis perasmian kita pada sebentar lagi. Kita sedang menantikan kehadiran para VIP lah. Okey, selesai sudah sesi siaran langsung dengan saya. Sebelum tu, penonton jangan lupa seperti biasa, hashtag 2 minit 2 kali sehari. Selepas ni ada lagi satu slot yang cukup menarik iaitu slot pop quiz. Jadi adakah semua penonton sudah bersedia? Okey, selepas pop quiz itu, anda perlu terus berada di siaran kita kerana kita akan melangsungkan siaran kepada negeri Kelantan dan juga negeri Sarawak. Soalan pop jom quiz saya yang bawa kedua, penonton. berapa lama masa yang kita patut luangkan untuk memberus gigi? Soalan pop quiz yang kedua, berapa lama masa yang kita patut luangkan? Baik, seperti yang kita dapat lihat di sebelah kiri skrin, sedang berlangsung aktiviti latihan memberus gigi sempena program Jom Berus Gigi tahun 2026. Program ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bunohan, Negeri Kelantan. Program ini kita sasarkan kumpulan pelajar-pelajar sekolah rendah dengan penyertaan seramai 516 orang pelajar untuk memastikan aktiviti berjalan dengan lancar dan teratur walaupun melibatkan ramai pelajar iaitu 516 orang. Kita telah susun mereka mengikut barisan dan diberi bimbingan secara langsung oleh staf pergigian berkaitan teknik berus gigi yang betul dan berkesan. Sesi berus gigi ni secara beramai-ramai dilakukan secara beramai-ramai membolehkan setiap pelajar mempraktikkan teknik yang dipelajari secara serentak mengikut langkah-langkah yang betul. Seterusnya kita beralih pula ke sebelah kanan skrin ini iaitu negeri Sarawak. Kita dapat melihat aktiviti yang dijalankan di Pusat Aktiviti Warga Emas Sarawak. Berbeza dengan kumpulan sasar sebelum ini, program di sini menyasarkan golongan warga emas dengan penyertaan seramai 15 orang peserta. Sama seperti di aktiviti negeri lain, para peserta diberikan penerangan dan tunjuk ajar mengenai teknik memberus gigi yang betul oleh juruterapi pergigian. Sesi kemudiannya diteruskan dengan latihan memberus gigi di mana warga emas berpeluang mempraktikkan sendiri teknik yang dipelajari di bawah pemantauan petugas kesihatan. Untuk
Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Dr. Muhammad Aiman Daniel bin Muhammad Zaki bersiaran secara langsung dari negeri paling bahagia. Mana lagi, negeri Terengganu, Darul Iman. Sekarang ini kita bertempat di Taskar Permata Keluarga, Kampung Gun Datuk, Kuala Nerus. Nak saksikan apa program yang kita buat sempena Jom Berus Gigi pada kali ini? Jom kita saksikan program yang pertama. Program yang pertama kita jalankan ialah latihan memberus gigi. Latihan memberus gigi ini membentuk kemahiran dan tabiat dalam memberus gigi yang berkesan bagi mengawal plak gigi dan mencegah karies gigi dan penyakit gusi. Baiklah, bersama saya hari ini ialah Encik Suhail Azmin, ikon gigi bagi daerah Kuala Nerus. Encik Suhail, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Baiklah Encik Suhail. Jadi menurut Encik Suhail sebagai ikon gigi, apa pandangan Encik Suhail tentang program memberus gigi yang kita jalankan pada hari ini? Okey, untuk program hari ini bagus kepada kanak-kanak untuk belajar macam mana untuk berus gigi yang betul. Dan bagi nanti akan diberi pendedahan kepada ibu bapa macam mana untuk pencegahan dan juga untuk jaga gigi anak-anak masing-masing. Jadi adakah ia akan membantu ibu bapa dalam memberikan latihan kepada kanak-kanak di rumah nanti? Ya betul, membantu ibu bapa dalam memberikan latihan dan juga memberi waktu yang sesuai kepada ibu bapa. Baiklah, terima kasih banyak Encik Suhail. Jadi seterusnya kita akan ke program yang kedua iaitu program persembahan boneka. Jadi persembahan boneka ni kita adakan untuk memberikan pendedahan kepada para pelajar untuk menunjukkan tahap kaedah pendidikan kesihatan yang menggunakan pendekatan yang menyeronokkan. Jadi melalui persembahan boneka ini kita akan menyampaikan mesej penjagaan gigi melalui watak, interaksi dan jalan cerita yang menarik. Baiklah, sekarang bersama kita ialah Cikgu Aniza. Apa khabar Cikgu? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, Cikgu Aniza ini adalah merupakan pengurus Taskar Permata Keluarga Kampung Gun Datuk. Baik Cikgu, jadi pandangan Cikgu sejauh mana tentang pendekatan persembahan boneka dan aktiviti yang kita jalankan hari ini dalam menarik minat kanak-kanak untuk menjaga kesihatan pergigian? Alhamdulillah, terima kasih. Dengan adanya pendekatan program Puppet Show, ia memberi pendedahan kepada kanak-kanak untuk menjaga kebersihan gigi dan seterusnya dengan adanya program Puppet Show, program berus gigi dan Puppet Show ini juga boleh memberi kesinambungan daripada taskar ke rumah untuk memberi penjagaan gigi supaya gigi kita sentiasa sihat dan bersih. Jadi ini tentang jaga gigi yang betul dia. Ya, program ini juga Taskar dah menerapkanlah setiap hari tentang penjagaan gosok gigi ni, penjagaan kebersihan berkaitan dengan gosok gigi ni lah. Jadi setiap hari cikgu mengamalkan gosok gigi di Taskar setiap hari selain pada di rumah. Okey, baiklah. Sekian daripada Terengganu, kita akan ke Putrajaya pula untuk program pendidikan kesihatan pergigian di sana. Sekian, terima kasih. Program Jom Berus Gigi ini bukan sahaja tertumpu kepada orang awam, malah merangkumi semua golongan masyarakat, termasuklah staf pergigian itu sendiri. Seperti yang kita dapat lihat pada skrin, latihan memberus gigi turut dijalankan dalam kalangan staf pergigian di Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya. Perlibatan ini membabitkan pelbagai jawatan. Kita ada pegawai pergigian, penyela jururawat ataupun matron, ketua juruterapi pergigian sehinggalah ke juruteknologi pergigian. Perlibatan staf pergigian ini bukan sahaja mencerminkan komitmen mereka terhadap kesihatan pergigian, tapi malah menjadikan mereka contoh teladan kepada masyarakat dalam mengekalkan amalan memberus gigi secara betul dan konsisten. Okey, baiklah, selepas ini kita akan paparkan soalan pop quiz yang ketiga. 2 minit, 2 kali sehari. Soalan pop quiz yang ketiga, isikan tempat kosong. Ubat gigi yang digunakan haruslah mengandungi Untuk Jom Berus Gigi
Dua kali dua mini saja. Pop quiz yang ketiga, isikan tempat kosong. Penyu berenang bersama nelayan singgah sebentar di Pulau Kapas. Terima kasih Terengganu atas perkongsian. Kini Labuan menyambung tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Siti Nurhajah bersiaran secara langsung di Tabika Kemas, Kampung Sungai Bangat, wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini di belakang saya, adik-adik sedang bersama-sama menyertai aktiviti Jom Berus Gigi yang dilakukan secara serentak seluruh negara pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama menyaksikan aktiviti dengan lebih dekat, saya ingin berbual seketika bersama guru yang turut sama berjayakan program pada hari ini. Bersama saya adalah Cikgu Rozima binti Wasri. Apa khabar Cikgu? Baik, Doktor. Alhamdulillah. Jadi Cikgu terima kasih sebab sudi bersama-sama kami menjayakan program pada hari ini. Jadi Cikgu boleh kongsikan macam mana sambutan murid-murid pada aktiviti Jom Berus Gigi pada hari ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rozima. Selaku Cikgu Tabika Kemas Kampung Sungai Bangat, Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Kanak-kanak memang teruja kerana dapat memberus gigi bersama-sama dan mereka boleh mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Alhamdulillah so far. Okey, jadi pada pandangan Cikgu sendiri, kenapa penting untuk kita bentuk amalan memberus gigi ni sejak usia prasekolah lagi? Bagi pandangan saya, pada usia ini kanak-kanak sedang membina rutin harian untuk mereka memberus gigi. Jadi apabila mereka dibiasakan memberus gigi dengan cara yang betul sejak kecil, insya-Allah amalan itu akan kekal sehingga dewasa. InsyaAllah. Semoga mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini, amalan ini kita didik dari kecil menjadi tabiat di akan masa hadapan. Baik, terima kasih Cikgu. Sekarang, marilah kita bersama-sama melihat secara langsung adik-adik meneruskan aktiviti memberus gigi menggunakan teknik yang betul yang diajarkan oleh juruterapi pergigian kami. Oh, okey. Berus betul-betul. Pelan-pelan. Dengar cakap nurse. Fokus. Dengar cakap nurse. 1, 2. Bagus. Baguslah masing-masing. Mantap. Kalau nak ludah sekali, lepas tu berus balik. Ludah dalam cawan. Nak ludah dalam cawan. Bagus. Okey. Cik Heli dah boleh kenal saya. Macam mana besar? Besar macam nak makan burger. Baguslah gigi masing-masing. Cik Zaidi tak ada. Okey, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua adik-adik. Nampaknya semua bersemangat dan berjaya untuk mengikuti arahan juruterapi kita dalam cara memberus gigi dengan betul. Jadi, Cikgu, sebelum kita mengakhiri segmen, saya nak tanya soalan terakhir lah pada Cikgu. Selepas program hari ini, apa harapan Cikgu kepada murid-murid dan juga ibu bapa? Okay, saya sebagai cikgu di Tabika Kemas Kampung Sungai Bangat sangat berbesar hati supaya kanak-kanak selepas ni mengamalkan memberus gigi 2 kali sehari di rumah dan ibu bapa turut memberi gelakan serta membantu kanak-kanak ini memberus gigi di rumah. Okey, insya-Allah lah dengan amalan yang kita pupuk dari kecil ni, semoga masa akan datang dia menjadi tabiat yang berpanjangan, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Rozima atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Chimni megah tinggalan sejarah, lambang indah bumi Labuan. Jom berus gigi terus diperkasa, senyuman sihat menjadi amalan. Kepada semua yang mengikuti siaran ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami kerana selepas ini akan berlangsung soalan pop quiz yang keempat. Juga kita akan melihat aktiviti di Johor dan juga Negeri Sembilan. Sekian sahaja lintas langsung dari wilayah Persekutuan Labuan, Mutiara di Laut Cina Selatan. Assalamualaikum. Soalan pop quiz yang keempat. Selain memberus gigi, apakah lagi rutin keberadaan gigi harian yang harus diamalkan? Untuk Jom Berus Gigi 2 kali 2 mini saja.
Seperti yang kita dapat lihat sekarang di sebelah kiri skrin, sedang berlangsung aktiviti yang dijalankan di Tadika Kemas Felda Negeri Johor. Program ini menyasarkan kanak-kanak tadika dengan penyertaan seramai 30 orang. Ketika ini, kanak-kanak sedang mengikuti latihan memboros gigi secara berirama di mana mereka menggerakkan badan mengikut rentak lagu sambil mempraktikkan teknik memboros gigi yang betul bersama petugas pergigian. Suasana yang ceria dan meriah ini bukan sahaja mampu menarik minat kanak-kanak untuk mengambil bahagian secara aktif, tapi mampu juga membantu mereka mengingati langkah-langkah memboros gigi dengan lebih mudah. Seperti yang kita saksikan, kaedah pembelajaran yang lebih santai dan berinteraktif ini dia berjaya mewujudkan pengalaman memboros gigi yang menyeronokkan dan juga boleh juga memupuk amalan penjagaan kebersihan mulut yang betul sejak usia muda. Seterusnya kita beralih pula ke sebelah kanan skrin, iaitu ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini aktiviti yang sedang berlangsung dijalankan menerusi Kelab Doktor Muda di sekolah-sekolah dan tadika sekitar Negeri Sembilan, membabitkan seramai 299 orang murid, terdiri daripada 239 murid tadika, 50 murid sekolah rendah dan juga 10 murid sekolah menengah. Seperti yang sedang berlangsung di hadapan kita, staf pergigian sedang memberi tunjuk ajar kepada ahli Kelab Doktor Muda mengenai teknik memboros gigi yang berpelibatan yang merentasi peringkat tadika sehingga sekolah menengah, memperlihatkan bagaimana mesej kesihatan pergigian dapat disampaikan secara meluas sekaligus memupuk semangat kepimpinan dan sikap saling membantu dalam kalangan murid. Seterusnya jom kita lihat aktiviti yang sedang berlangsung di negeri Melaka. Okey, baiklah, bersama saya semula Dr. Syamlina. Sekarang bersama-sama saya akan tunjukkan apa aktiviti yang terdapat di perkarangan Dewan Al-Farabi. Okey, seperti tuan-tuan yang dapat lihat, cuaca sekarang dah makin baiklah, jadi kita boleh outdoor. Okey, tadi tu ada sedikit hiccup lah, nak buat macam mana kan cuaca tidak menentu. Okey, bersama saya anda dapat lihat di belakang saya, di bahagian kanan saya, okey, terdapat pertandingan mewarna yang sebentar lagi akan dijalankan bersama kanak-kanak adik-adik sekolah kita. Dan juga di bahagian kiri saya ada dapat lihat terdapat Wow Truck. Okey, Wow Truck ni sebenarnya dari pagi lagi mereka telah mengadakan aktiviti senam aerobik lah, okey, untuk memeriahkan lagi apa yang terdapat di perkarangan Dewan Al-Farabi ini. Okey, sekarang ni saya nak tunjuklah sebenarnya kita juga ada aktiviti pemeriksaan pergigian. Kita bawakan klinik pergigian bergerak daripada Kuala Muda. Datang ke perkarangan Dewan ini, datang jauh dari Kuala Muda ke Alostar untuk memberi khidmat pemeriksaan pergigian ya. So kepada peserta-peserta yang kebanyakannya cikgu lah, sebab sekarang kita berada di JKN. Jadi kebanyakannya mereka datang untuk menerima pemeriksaan pergigian. Kalau untung lagi mungkin boleh dapat perkhidmatan rawatan percuma, sebab apa yang saya dapat maklum, mereka boleh memberikan khidmat cucian juga ya, tapi kena datang tanya doktor tu boleh tak mereka buat. Okey, seperti yang anda lihat memang perkarangan Dewan ini sangat meriah lah. Beberapa aktiviti kita jalankan ya, seperti yang saya sebut sebentar tadi, ada aktiviti memberus gigi, memang sangat bagus. Ada juga sebenarnya persembahan puppet show yang kita bawakan untuk tunjukkan kepada adik-adik kita untuk cara memberus gigi, tapi dalam persembahan lah puppet show. Ada juga pertandingan mewarna. Di belakang saya terdapat juga pelbagai khemah yang menyediakan pameran pergigian. Di situ para pengunjung boleh datang. Mereka boleh menambahkan ilmu lagi, tengok apa yang kita bawakan untuk pameran. Macam-macam lah dari segi pergigian. Tabiat merokok ada juga pameran kita, dan juga seterusnya rawatan apa yang akan kita bagi di klinik kesihatan. Okey, seperti yang anda dapat lihat, memang sangat meriah lah. Kita bawakan pelbagai umur kanak-kanak, umur adik-adik sekolah kita daripada sekolah menengah ke sekolah rendah. Ada juga yang kita bawakan dari college vocational untuk memeriahkan lagi keadaan di sini. Okey, cuaca kita memang mengizinkan, jadi saya boleh cakap lagi. Apa lagi kita nak cerita dekat sini? Apa lagi yang tuan-tuan nak tahu? Boleh like, share dan komen lagi kita punya Facebook live ini. Okey.
Di belakang saya seperti yang saya dah explain tadi, perkhidmatan dalam kesihatan juga kita sediakan perkhidmatan Wow Truck. Wow Truck ni apa? Apa yang saya faham, kita bawakan di bawah Wellness Hub. Okay, Wellness Hub ni pula mereka memang sangat bagus sebab mereka menambahkan perkhidmatan kesihatan. Okay, pagi ni juga kita jemputlah mereka untuk adakan aktiviti senam aerobik, aktiviti kecergasan untuk menambahkan lagi apa-apa untuk memeriahkan lagi suasana di pekarangan Dewan kita pada hari ini. Okey, seterusnya saya akan pas aktiviti kita pada hari ini kepada negeri Selangor. Jom kita tengok. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Dr. Sarah dan hari ini kita bersiaran langsung daripada daerah Sepang, Negeri Selangor untuk program Jom Berus Gigi 2 kali sehari. Jom Berus Gigi 2026 dengan hashtag 2 minit 2 kali sehari. Okey, untuk program kita hari ini, kita bersiaran langsung dari College Vocational Sepang di Dewan Al-Jazari. Okey, untuk hari ini, kita punya kumpulan sasaran ialah dewasa muda. So, mesti para penonton ingin tahu kan sebenarnya siapa dewasa muda ini? So, dewasa muda ialah mereka yang berumur dari 15 hingga 29 tahun dan terdiri daripada pelajar tingkatan 6, pelajar di College Vocational Sepang seperti itu hari ini dan juga pelajar di institusi pengajian tinggi. Okey, jom ikut saya untuk tengok ke di dalam program apa yang ada hari ini. So, untuk hari ini, anggaran dalam 182 orang yang akan menyertai Jom Berus Gigi di KV Sepang. So, di belakang saya ini, kita ada ceramah pergigian yang sedang berlangsung secara serentak dengan kita punya live. Okey, jom kita ke sini pula. Di sini, kita ada program pemeriksaan pergigian di mana para pelajar dapat membuat pemeriksaan pergigian secara percuma dan dapat mengetahui status pergigian mereka serta nasihat terus daripada anggota kesihatan pergigian kita. Alright. So kalau diorang ada apa-apa soalan nak tanya ke ataupun ada masalah gigi, kita punya doktor gigi akan memberitahu mereka untuk perawatan di klinik yang terdekat. Jom. Di sini pula kita ada pameran pergigian. So pameran pergigian ni kita ada beberapa model dan infografik untuk explain lah kepada para pelajar tentang proses terjadinya kerosakan gigi, masalah gusi dan cara-cara mencegahnya. So kita ada kat sini Dr. Gita yang akan explain kepada para pelajar tentang info-info tersebut lah. Okay, jom kita keluar pula. So kat luar ni kita ada latihan memberus gigi. So kat luar ni latihan memberus gigi dijalankan sebenarnya untuk menekankan tentang teknik yang betul lah untuk memberus gigi. So kalau sebenarnya ramai juga yang ambil mudah tahu tentang memberus gigi ni sebab benda yang kita dah belajar dari kecil lah, dari sekolah tadika, sekolah rendah. Jadi sebenarnya kat sini kita ada Dr. Nurin. Dr. Nurin yang akan memberi nasihat dan menunjukkan demonstrasi tentang teknik yang betul lah untuk memberus gigi. So kat sini semua pelajar KB Sepang yang kita ada yang melihat demonstrasi dari Dr. Nurin. Okey, so dengan itu kita dah siap memberi tour lah untuk setiap program yang ada di Dewan Al-Jazari ini. So kita rasa macam nak cari pelajar untuk interview kan. Apa pendapat mereka tentang program pada hari ini? Jom kita cari siapa yang betul itu. Okey, adik. Kalau kita interview sikit boleh tak? Okey, so kita dah jumpa 2 orang pelajar untuk diinterview pada hari ini. Boleh kenalkan diri tak? Nama, jurusan dan tahun keberapa? Boleh. Nama saya Nur Syirah Safwa. Saya daripada 2 SBM HSK, kos kulineri. Saya Muhammad Zafran bin Muhammad Rizal. 2 SBM KPD iaitu Teknologi Pakaran Data dan Aplikasi Web tahun 2 SBM 3. Boleh tak kalau saya nak tanya sikit lah kan, apa pendapat adik tentang program hari ini? Boleh tak share sedikit ilmu-ilmu yang dapat daripada ceramah pergigian yang dengar tadi? Bagi saya program ni sangat bagus lah and recommended untuk semua kanak-kanak, remaja, kesimpulan macam semua rakyat Malaysia lah untuk penjagaan gigi. Lepas tu saya dapat dari program ni saya dapat macam tahu cara memberus gigi yang dengan betul dengan masa. Okay, kalau macam saya pula, saya dapat banyak info pasal gigi yang sebelum ni saya tak tahu. Macam cara jaga kebersihan gigi apa semula. Okay, dengan itu terima kasih ya. Okay, dengan itu selesailah segmen dari Negeri Selangor. Okay. Panjang sangat kan? Soalan pop quiz yang kelima, bilakah kita harus menukar berus gigi kita?
Nanti kau akan pusingkan satu tau. Okay, bersama saya lagi Dr. Syahrul. So, live host anda yang bersiar langsung di Dewan Al-Farabi Al-Star Kedah. Sebentar tadi kita sudah melihat suasana di luar. Hari ini kita akan masuk pula ke dalam Dewan Al-Farabi, di mana kalian boleh tengok di sebelah kiri dan kanan saya terdapat pelajar-pelajar yang sedang ada program latihan memberus gigi dengan dua orang fasilitator kita di hadapan. So, boleh tengok. Kita bulat-bulat 1, 2, 3. Okey, bagi kena kursi ya, masuk gigi tu. Next, kita belah ke depan. Gigi depan ya. Gosok 1, 2, 3. Okey, dek. Boleh tengok skrin. Kiri pula. Sama juga. 1, 2, 3. Buat bulat-bulat nak. Okey, buat bulat-bulat nak. Itu arahan depan tau. Akan. Okey, gigi depan di atas. Gosok 1, 2, 3. Kiri pula. Okey, tengok skrin semua. 3. Okey, gosok gigi, jangan tak gosok. Okey. Okey, gigi sekarang gigi atas, kiri, satu, dua, tiga. Belah kiri pula, tiga, satu, dua, tiga. Okey, seperti mana yang kalian semua sedang lihat sekarang, dua orang fasilitator kita sedang mengajar latihan memberus gigi di mana kita menjalankannya di dalam dewan. Setiap pelajar diberikan satu berus gigi dan juga satu cawan untuk kita menjadikannya sebagai possible lah untuk lakukan dalam dewan. Tarik tengok. 1, 2, 3. Okey, berhenti gigi belah kanan, sikit keluar. 1, 2, 3. Belah kiri, sikit keluar. 1, 2, 3. Last kali ala liga. Berapa kali kita semua? Okey, 1, 2, 3. Okey. Boleh berjalan belakang. Okey, 10 soalan. Okey, akhirlah sudah kita program latihan memberus gigi dalam Dewan Al-Farabi Al-Star Kedah. Seterusnya, kita akan ke sekarang ni. Sudah kita Okey, kita akan buat sedikit interview sikit lah ya. Okey, adik daripada sekolah mana? Darul Aman. Darul Aman. Hari ni datang buat apa hari ni? Untuk belajar gosok gigi. Belajar apa je hari ni? Gosok gigi. Apa contoh-contohnya? Contoh gosok gigi. Contoh gosok gigi lah. Okey, apa yang diajarkan secara spesifiknya? Adakah secara membulat ke ataupun secara menjondong? Membulat kan. Membulat lah kan. Okey. Okey, sekarang kita selesai berada dalam Al-Farabi Kedah. Kita akan pas kepada KP Langgar. Terbesar secara langsung dari Teknik Kerja Langgar Al-Star Kedah sempena program Jom Berus Gigi. Bersama-sama kita pada hari ini ialah Yang Berusaha Dr. Fauzia Binti Ahmad, Timbalan Kedua Pengarah Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang Berusaha Dr. Nur Aisyah Binti Abu Bakar, Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, serta Dr. Badariah Binti Tambice, Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian Negeri Kedah. Program Jom Berus Gigi merupakan satu inisiatif bagi membudayakan amalan memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Ketika ini, para tetamu berhormat sedang menyertai aktiviti simbolik memberus gigi sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasakan amalan penjagaan kesihatan pergigian. Pernyataan para tetamu kehormat ini diharap dapat menyemarakkan lagi kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi dan mulut melalui amalan memberus gigi setiap hari. Jadikan amalan berus gigi #2 minit 2 kali sehari sebagai budaya hidup sihat setiap keluarga di Malaysia. Pencegahan hari ini demi senyuman sepanjang hayat.
Bunyi tu. Untuk jom berus gigi 2 kali 2 minit saja. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada negeri Sabah. Untuk negeri Sabah, aktiviti yang dijalankan berjalan di Tadika Alfitrah Kundasan Sabah dengan penyertaan seramai 35 orang kanak-kanak tadika yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. Seperti aktiviti yang kita lihat sebentar tadi yang dijalankan oleh ALKKM, Sabah juga turut melaksanakan latihan memberus gigi secara berirama yang dikendalikan oleh staf pergigian bersama maskot. Pendekatan ini kita berjaya wujudkan suasana pembelajaran yang sangat ceria dan juga seronok yang mampu menarik minat kanak-kanak untuk participate dengan lebih aktif. Okey, kita pergi kepada skrin bahagian kanan. Kita dapat lihat aktiviti yang dijalankan oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di komuniti Surau Al-Manar Prezin 14. Program ini sedang melibatkan penyertaan dari pelbagai kumpulan sasar. Kita dapat lihat terdapat warga emas, orang dewasa dan juga kanak-kanak yang anggaran seramai 60 orang peserta yang sedang menyertai program ini. Baik, antara aktiviti yang kita dapat lihat yang sedang dijalankan ialah pameran pendidikan pergigian, ada juga demonstrasi teknik memberus gigi yang betul, serta selepas ini dalam aktiviti tersebut ada permainan interaktif yang sedang dijalankan. Mari kita lihat aktiviti yang sedang berlangsung di negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Nurain binti Abdul Ghani bersiaran secara langsung dari mana? Mana lagi? Melaka lah. Kami di Melaka bersiaran secara langsung di lobi Wisma Persekutuan Negeri Melaka, di mana hari ini terdapat pelbagai agensi kerajaan duduk di bawah satu bumbung. Jadi di sini di lobi ini hari ini terdapat pelbagai aktiviti yang sedang berlangsung sempena program Jom Kita ada, kita bawakan rumah plug di sini. Ini booth pertama kita. Okay, Assalamualaikum doktor. Boleh sharekan sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan semua tentang pameran hari ini? Okay, Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Intan. Saya daripada Klinik Pergigian Aikro. So hari ini kita ada plug house. So kebanyakan pesakit ataupun kita sendiri tak pernah tahu yang kita ada plug, betul tak? Sebab kriteria plug adalah tidak berwarna. Kriteria plug tidak berwarna. Jadi dengan disclosing tablet ni kita akan bagi tahu pada pesakit tahap plug yang ada pada permukaan gigi dia lah. So warna pink apa yang biasanya pesakit tak tahu. Jadi dengan adanya lampu warna biru di sini, so mereka akan tahu tahap plug mereka tu adalah di tahap yang mana. Jadi kita boleh explain dengan cara menggosok gigi yang lebih berkesan. Sebab kebanyakan mereka menggosok gigi hari-hari tapi tidak penonton berkesan. yang telah So dengan itu mereka ada awareness menggosok gigi kan lebih efektif lah. Okay, terima kasih doktor. Okay, seterusnya kita pergi ke booth yang seterusnya. Kita boleh tengok kita ada klinik bebas asap rokok Kibar. Ini kita juga ada secara umumnya tentang caries dan penyakit gusi. Okey, dan hari ni kita bawakan khas untuk semua. Ada pameran daripada klinik pergigian, klinik pakar pergigian restoratif lah. Kita juga ada Doktor pakar resto kita hari ini, Dr. Atikah dengan kita yang sedang menjelaskan berkenaan restoratif kepada pengunjung. Jadi di belakang sini juga kita boleh lihat ceramah daripada IGG yang akan berlangsung tak lama lagi. Puan-puan boleh bye-bye sikit live kita. Bye. Okay, come. Okey, lepas tu kita juga akan menemu ramah satu kita punya tetamu istimewa hari ni lah. Okey, kita tengok siapa yang bertuah hari ni. Okey. Alright. Bersama dengan saya hari ni tetamu kita lah. Okey, jadi Cik boleh perkenalkan nama Cik dan dari jabatan mana hari ni?
Nama saya Heli, saya daripada Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, bertugas di bahagian kesihatan awam. Okey, baiklah. Cik Heli tadi ya? Okey, Cik Heli dah pusing-pusing ke hari ni lobi Wisma ni ya? Dah pusing-pusing. Okey, saya nak tanyalah dengan Cik Heli, apa satu, dalam banyak-banyak ni kan kita ada booth apa semua, apa satu aktiviti yang menarik yang Cik Heli rasa hari ni? Bagi saya yang paling menarik tadi dekat rumah plug lah. Yang mana dia bagi gel warna purple tu kan, yang kita ratakan dekat gigi. Dari situ saya dimaklumkan tadi lah, kalau gel tu warna pink maksudnya ketidakbersihan tu masih baru lagi. Tapi kalau dia dah warna biru maksudnya dah lama lah. Okey, baik. Lepas tu tadi Cik Heli juga ada test sendirilah dekat rumah plug tu. Betul. Okey tak? Sebabkan saya pakai braces, kita boleh nampak dengan jelas lah bahagian mana yang ada yang tak bersih kan. Okey, jadi harapnya sekarang Cik Heli dah tahulah dekat bahagian mana yang selalu ada plug Jadi apa lagi yang Cik Heli belajar? Okay, untuk hari ni saya rasa satu konsep, saya tak tahulah baru ke atau dah lama, yang ni 2 minit 2 kali sehari, konsep 2-2. So okey, 2 minit 2 kali sehari lah. Kalau tak sebelum ni gosok gigi berapa hari? 1 minit 2 kali sehari. Okey, sekian saja. Thank you Cik Heli. Kita balik kepada Kedah. Okey, Alhamdulillah sampailah kita ke penghujung program promosi kesihatan pergigian Jom Berus Gigi edisi 2026. Saya ingin Alhamdulillah sampailah kita ke penghujung program promosi kesihatan pergigian Jom Berus Gigi edisi 2026. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang telah bersama kami daripada awalnya 9.30 pagi hinggalah sekarang. Sebelum tu, ayolah kita mengimbas kembali aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang program ini berlangsung. Secara umumnya, setiap negeri dalam Malaysia daripada paling utara negeri Perlis hinggalah ke negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak telah sama-sama menjayakan program Jom Berus Gigi tahun 2026. Antara aktiviti yang telah dijalankan termasuklah latihan memberus gigi, latihan memberus gigi secara berirama, dan di lapangan kita juga ada puppet shows, kita juga ada aktiviti mewarna dan juga promosi kesihatan dan juga pemeriksaan pergigian. Semoga segala perkongsian kami, demonstrasi memberus gigi yang kami telah sampaikan dan juga temu bual bersama cikgu-cikgu tadi telah kita saksikan dapat memberi manfaat kepada semua. Betul tu Syarul. Apa yang paling penting, mesej apa yang kami nak sampaikan pada hari ini ialah amalan dan rutin penjagaan pergigian yang boleh diamalkan setiap hari. Selain daripada itu, terdapat juga rutin-rutin lain yang perlu dijaga, iaitu menggosok gigi menggunakan ubat gigi yang mengandungi fluorida, betul? Dan juga pengurangan pengambilan makanan yang bergula ataupun manis, serta berjumpa dengan doktor gigi secara berkala. Agak-agak berkala tu macam mana? Berkala ni paling kurang setahun sekali. Kita pun ada tagline juga yang tu. Apa dia tagline dia? Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Okey. Amalan yang kita lakukan ini kalau secara konsisten akan memberi kesan yang sangat besar ya dalam kehidupan harian kita. Okey. Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan juga secara tidak langsung bagi menjayakan program Jom Berus Gigi tahun 2026, termasuklah para guru, murid-murid dan juga petugas-petugas kesihatan pergigian serta semua penonton yang telah bersama kami hingga ke sekarang. Betul tu Syarul. Saya rasa inilah masa yang sangat dinanti-nantikan oleh para penonton live kita pada hari ini, iaitu pengumuman pemenang pop quiz. Seperti orang cakap lah, masa itu emas, tapi sekarang ni masa itu duit lah. Masa itu duit. Okey. Setiap pemenang kita akan hadiahkan. Kami dah bagi tahu awal tadi. Hadiah apa tu? Berbentuk wang tunai sebanyak RM50, dan setiap soalan pop quiz tersebut kita pilih 2 pemenang. Pemenang tersebut kita pilih kerana mereka menjawab jawapan yang betul dan juga secara rawak lah. Ni kira lucky draw, free. Kita nak bagi duit tapi kena jawab jawapan yang betul. Jom, kita boleh dah ni. Okey, untuk soalan pertama, untuk pemenang untuk soalan pertama, 2 pemenang saya akan umumkan lah ya. Betul. Okey. Pemenang pertama dimenangi oleh Muhammad Fahmi Abdul Wahab dengan jawapannya 2 kali sehari. Saya ulang, nama dia pemenang pertama Muhammad Fahmi Abdul Wahab. Yang kedua, pemenangnya adalah Hawa Humaira. Jawapan yang diberikan 2 kali sehari selama 2 minit pada waktu pagi dan malam. Sangatlah tepat. Okey.
Soalan yang pertama tadi tu, pemenang tadi tu mereka menjawab soalan berapa kali sehari kita harus memberus gigi. Kepada pemenang tersebut nantikan ya untuk kami DM di Facebook Messenger. Okey, untuk pemenang soalan yang kedua. Soalan kedua berbunyi, berapa lama masa yang kita patut luangkan untuk memberus gigi? Pemenang bagi soalan pop quiz yang kedua. Pertama, jatuh kepada Doris Chin. Beliau menjawab dengan jawapan 2 minit 2 kali sehari. Okey, saya ulang. Pemenang yang pertama ialah Doris Chin. Dan pemenang bagi soalan yang kedua, pemenang kedua pula iaitu Muhammad Zahari Abu Bakar. Beliau menjawab sekurang-kurangnya 2 minit. Okey, soalan yang ketiga. Siapa pula menang? Soalan ketiga, soalan dia apa dah? Ubat gigi yang digunakan haruslah mengandungi. Okey, pemenang pertama ialah Cik Ada dengan jawapannya, ubat gigi harus mengandungi fluorida kerana ia membantu menguatkan gigi dan mencegah gigi yang berlubang. Sangatlah tepat jawapan dia. Okey, saya ulang nama dia kembali, Cik Ada, ADDA. Okey, pemenang kedua Izzah Nur Farahin Ismail. Saya ulang, Izzah Nur Farahin Ismail. Jawapan yang diberikan soalan 3 double titik mengandungi fluoride. Okey, itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Pemenang bagi soalan keempat yang berbunyi, selain memberus gigi, apakah lagi rutin penjagaan gigi harian yang harus diamalkan? Jawapan ni banyak, tapi kita tengok siapa yang paling tepat ya. Dan bertuah. Dan bertuah. Okey, pemenang bagi soalan pop quiz yang keempat. Pertama, pemenangnya ialah D Selatan, DEE ya. Cik D Selatan, beliau menjawab penggunaan floss gigi. Pemenang yang pertama, saya ulang, D Selatan. Dan juga soalan pop quiz yang keempat, pemenang yang kedua yang memenangi ialah Isabel J. Isabel J. JY, beliau menjawab penggunaan floss. Dia tambah lagi satu jawapan. Kurangkan makan dan minuman yang bergula. Okey, itu soalan yang keempat. Dan soalan yang terakhir. Soalan terakhir, soalannya berbunyi, bilakah kita harus menukar boros gigi kita? Okey, pemenang yang pertama namanya ialah Kaisara Amirah. 3 bulan sekali atau bila berus kembang atau rosak. Ini sangatlah komplit. Memang. Ya, ini jawapan yang kita akan bagi kepada ialah nama saya ulang kembali, Kaisara Amirah. Pemenang yang kedua, Aina Shah. Saya ulang, Aina Shah, SYEA. 3 bulan sekali atau bila berus kembang. Sama je dua orang ni. Iya. Duduk sebelah-sebelah apa? Boleh jadi. Rezeki diorang. Iya. Baiklah. Dengan selesainya pengumuman pemenang pop quiz sebentar tadi, sudah selesailah. Kita akan umumkan, kita dah umumkan pemenang pop quiz, tapi hampa semua jangan duk blutik kami nak bagi duit ni. Ready dekat Facebook Messenger nanti. Bukan kita minta duit, kita bagi betul. Okey. Cumanya kalau pemenang tersebut tidak reply dalam masa 2 jam ke 3 jam, kami akan memilih pemenang yang lain. Oleh sebab itulah pemenang-pemenang kenalah reply dengan segera lah ya. Okey. Lepas ni hampa jangan pergi mana-mana. Kita dah habis selesai umur pemenang. Jangan pergi mana-mana. Kita ada lagi aktiviti selepas ini, iaitu sembang santai. Sembang santai yang bertajuk Awat Gusi Berdarah. Jom bongkar mitos yang akan dimoderasikan oleh Dr. Azhar Rahimi dan juga panel yang kita bawakan jauh daripada Kuala Muda, iaitu Dr. Nurul Ain, pakar pergigian periodontik dari Klinik Pergigian Bandar Sungai Petani. Dan juga selepas ini kita ada lagi satu, apa tu? Majlis perasmian oleh yang berbahagia Dr. Fauziah binti Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Ayo kita saksikan. Dia maksudnya ada geratakan.